Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Aziz bin Syam bersama rakan kumpulan kami Ustaz Alias dan juga Ustaz Zushahmi ya. Jadi insya-Allah bagi memenuhi tugasan pentaksiran berterusan bagi Jobskop persembahan, iaitu tugasan 2 persembahan pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Kumpulan kami telah pun memilih dan menyediakan apakah yang dimaksudkan dengan JSU dan soalan dan juga jawapan skema pemakahan yang akan kami bentangkan pada sesi kali ini lah. Sekarang kita akan lihat pada JSU. Boleh tukar slide. Okey, sekarang kita lihat pada JSU. Jadi JSU ni secara umumnya adalah jadual spesifikasi ujian ataupun kita namakan ataupun kita akan jumpa JSU ni pada ujian akhir sesi akademik pendidikan Islam. Dan yang kita ambil sini adalah pendidikan Islam tahun 6. Alright. Jadi kat sini kita akan lihat beberapa komponen iaitu kemahiran berfikir. Utamanya adalah mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan yang terakhir adalah mencipta. Right? Jadi bagi topik ataupun bidang Al-Quran iaitu perbaiki tajwidmu, kita akan lihat pada arah soalannya adalah arah soalan sederhana di bawah skop iaitu mengaplikasi dan lagi satu di bawah skop menilai iaitu aras rendah. Alright. Kemudian pada bidang hadis kita akan lihat pada skop mengingat dan arasnya adalah aras rendah. Lagi satu adalah memahami dan arasnya adalah aras rendah juga. Okay. Kemudian pada jawi kesenian Islam lambang kepatuhan kita akan lihat pada aras tinggi bagi bawah skop iaitu mencipta. Aras tinggi ada satu soalan di situ. Kemudian pada bidang akidah, menghindari khurafat. Kita akan lihat pada skop mengingat pada aras rendah. Alright. Kemudian kita lihat pada ibadah iaitu di bawah tajuk solat jenazah penghormatan terakhir. Kita akan lihat pada skop memahami iaitu pada arah sederhana, manakala lagi satu skop yang kita masukkan di sini di bawah skop mengaplikasi pada aras rendah. Kemudian kita tengok pada bidang sirah. Pada bidang sirah jihad di bawah skop mengingat iaitu pada arah sederhana dan kemudian skop menganalisis juga pada arah sederhana dan yang terakhir sekali adalah pada bidang adab. Sayangi negara amanah kita. Kita lihat di sini ada satu di bawah menganalisis iaitu pada aras rendah dan lagi satu adalah mencipta pada aras tinggi. Jadi jumlah markah keseluruhannya bila kita campurkan semua soalan aras rendah, sederhana, tinggi bagi semua skopnya, jadi peruntukannya adalah 100 markah. Sekarang kita lihat pada yang bawah itu adalah aras kesukaran item. Aras kesukaran item kalau pada aras rendah yang terkumpul tadi adalah sebanyak 6 jumlah soalan. Manakala aras sederhana pula terbagi jatuh pada 4 jumlah soalan dan yang terakhir pada aras tinggi sebanyak 2 soalan. Yang ini kita membahagikan ikut nisbah ataupun nisbah yang kita gunakan ialah nisbah 5, 3 dan 2. Seterusnya saya serahkan pada Ustaz Alias. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Aziz. Seterusnya kita tengok kepada komponen pentaksiran pada ujian kali ini. Okey. Ujian kali ini kita bahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A bentuk soalannya berbentuk subjektif, manakala bahagian B pula bentuk soalan dalam bentuk esei. Okey. Bilangan soalan pula pada bahagian A iaitu subjektif ni terbahagi kepada 10 soalan kesemuanya dengan peruntukan markah berjumlah 60 markah, manakala bahagian B terbahagi kepada dua soalan dan markah yang diperuntukkan adalah 40 markah. Jadi kesemua bilangan soalan adalah 12 markah, manakala markah yang diperuntukkan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Haziq tadi 100 markah kesemuanya. Okey, masa untuk menjawab soalan ujian ini adalah 1 jam 30 minit. Okey, dan semua murid dikehendaki untuk menjawab ke semua soalan ini. Okey, seterusnya kita tengok.
Okey, seperti mana? Okey. Ini adalah arahannya. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang pertama iaitu bahagian A. Okey, markah yang diperuntukkan adalah pada bahagian A. Bahagian A ini adalah 60 markah kesemuanya. Okey, jawab kesemua soalan. Okey, seperti mana yang kita tengok dekat situ ada rangsangan yang berbentuk beberapa ayat Al-Quran. Okey. Soalannya adalah soalan yang pertama. Soalan pertama adalah keluarkan potongan kalimah yang mengandungi hukum bacaan ma'arid lis-sukun. Okey, untuk soalan ni markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey. Seterusnya kita tengok. Ada lagi rangsangan dalam berbentuk satu ayat sahaja daripada ayat Al-Quran iaitu li'ila fi Quraisy. Okey, soalannya berbentuk keluarkan hukum kalimah berikut. Keluarkan hukum tajwid kalimah berikut dan nyatakan kadar bacaannya beserta sebab berlakunya hukum berkenaan. Jadi dekat situ kita tengok ada dua soalan yang murid harus jawab untuk soalan tersebut. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, ada rangsangan lagi iaitu jauhi rasuah, pelihara maruah. Okey, soalannya berbunyi nyatakan maksud rasuah beserta dalilnya. Markah yang diperuntukkan di sini juga adalah 6 markah. Okey, soalan yang keempat. Soalan yang keempat adalah jelaskan 3 sebab-sebab berlakunya rasuah. Markah yang diperuntukkan juga di sini adalah 6 markah. Okey, seterusnya kita tengok dekat situ, dekat soalan nombor 5 itu ada rangsangan berbentuk dalam satu gambar iaitu menggunakan khidmat bomoh ataupun dukun. Okey, soalannya berbunyi nyatakan 3 ciri-ciri perbuatan khurafat yang perlu dihindari. Okey, markah yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah 6 markah. Seterusnya kita tengok soalan yang ke-6. Ada rangsangan lagi iaitu ada jemaah sedang melakukan solat sunat. Ada jenazah dekat situ, solat sunat jenazah. Okey, kita tengok soalannya berbunyi macam mana. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan maksud solat jenazah dan 2 kepentingannya dari sudut individu dalam Islam. Markah yang adalah 6 markah. Okey, soalan ke-7. Okey, rangsangan berbunyi Zahira ingin membantu rakannya Sofia yang kurang memahami cara melaksanakan solat jenazah. Zahira bercadang untuk menerangkan cara solat ini dengan langkah yang betul. Soalannya adalah bagaimanakah Zahira boleh menerangkan cara menunaikan solat jenazah secara ringkas tetapi mudah difahami? Okey, 6 markah. Seterusnya soalan yang ke-8. Senaraikan 3 aspek jihad di dalam Islam. Markahnya adalah 6 markah kesemuanya. Okay, seterusnya soalan ke-9. Jawikan dan bina ayat berdasarkan perkataan di bawah. Markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Okey, yang ada 3 soalan semuanya iaitu identiti, yang kedua muzium dan juga yang ketiga tarannum. Okey, seterusnya soalan yang ke-10. Okey, di situ kita dapat tengok rangsangan berbentuk gambar jalur gemilang. Okey, soalannya berbunyi bezakan kepentingan mengamalkan adab bernegara dan akibat mengabaikan adab bernegara. Okey, soalannya jawab markahnya adalah 6 markah kesemuanya. Okey, seterusnya kita tengok kepada bahagian yang kedua iaitu bahagian B. Markah yang diperuntukkan di sini adalah 40 markah kesemuanya. Okey. Kita tengok yang soalan yang pertama. Negara yang aman dan harmoni merupakan nikmat yang perlu dihargai oleh setiap warga negara. Kenal pasti 3 faktor utama yang boleh menggugat keamanan negara dan jelaskan bagaimana setiap faktor tersebut boleh memberi kesan kepada masyarakat. Okey, 20 markah yang diberi untuk soalan ini. Dan yang terakhir sekali ialah rangsangannya jihad bukan hanya bermaksud berperang tetapi juga merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Soalannya berbunyi bincangkan kesan sekiranya umat Islam tidak mengamalkan konsep jihad di dalam kehidupan. Markah yang diperuntukkan untuk soalan ini 20 markah kesemuanya. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Ustaz Zul Syahmi.
Baiklah, terima kasih Ustaz Alias. Kita terus kepada skema pemarkahan. Untuk bahagian A, setiap semua soalan itu sebenarnya adalah 6 markah. Iaitu soalan pertama, potongan kalimah yang mengandungi hukum bacaan ma'arif disukun. Setiap satu jawapan itu adalah 1 markah. Diberikan 6 jawapan, maka dia akan dapat markah penuh 6 markah. Soalan yang kedua berkaitan hukum tajwid. Dia ada 3 soalan sebenarnya. Yang pertama, apakah di hukum tajwid? Berapakah kadar harakat dan juga sebab berlaku. Sekiranya beliau menjawab madlin 2 markah, dibaca 2, 4 atau 6 harakat 2 markah, dan ketika wakaf 2 markah, semuanya 6 markah. Soalan yang ketiga tentang maksud rasuah dan juga dalil rasuah. Diberikan maksud rasuah 3 markah, ditambahkan dengan dalil yang diberikan juga 3 markah, keseluruhannya adalah 6 markah. Kemudian soalan yang keempat, 3 sebab berlakunya rasuah, setiap satu jawapan itu diberikan 2 markah. Kalau diberikan 3, maka dia akan dapat 6 markah. Kita pergi kepada soalan yang kelima, 3 ciri-ciri perbuatan khurafat yang perlu dihindari. Okey, dalam skema ini dikatakan mana-mana pilihan jawapan di bawah diterima. Kita berikan 6 pilihan jawapan, 3 daripadanya hanya 3 sahaja yang perlu murid tulis. Sekiranya murid menulis ketiga-tiga ini, maka diberikan 6 markah. Setiap satu jawapan 2 markah. Dalam soalan yang ke-6, maksud solat jenazah dan juga 2 kepentingan. Apabila murid memberikan maksud solat jenazah berdasarkan buku teks, kita berikan 2 markah. Kemudian ditambah dengan 2 kepentingan solat jenazah dari sudut individu, kita berikan 4 markah. Satu jawapan merangkumi ataupun 2 markah. Satu jawapan sama dengan 2 markah. Baik, soalan yang ke-7. Cara menunaikan solat jenazah secara ringkas tetapi mudah difahami. Iaitu terdapat 6 cara. Setiap satu jawapan ini bernilai 1 markah. Berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, membaca surah Al-Fatihah, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad, membaca doa untuk jenazah, dan yang terakhir adalah tertib. Bagi soalan yang ke-8, 3 aspek jihad dalam Islam, iaitu kita perlukan 3 jawapan sahaja. Setiap satu jawapan ini bernilai 2 markah. Keseluruhannya adalah 6 markah. Soalan yang ke-9, jawabkan berdasarkan perkataan di bawah dan bina ayat. Sekiranya murid itu berjaya menjawabkan dengan betul, kita berikan mereka 1 markah setiap satu jawapan. Kemudian mereka perlu membina ayat. Semua jawapan diterima selagi boleh diterima akal ataupun logik. Contohnya, dia dah betul pada identiti ini ejaannya, kemudian dibina ayat dan boleh diterima akal ataupun logik, maka ditambahkan 1 lagi markah. Jadi 1 tambah 1, 2, setiap satu jawapan menjadikan 3 jawapan menjadikan 6 markah. Baik, soalan yang ke-10 iaitu kepentingan mengamalkan adab bernegara. Kepentingan mengamalkan adab bernegara merangkumi mana-mana pilihan jawapan dalam buku teks diterima iaitu 3 markah. Pilih sahaja 3 akan dapat 3 markah, ditambahkan dengan akibat mengambilkan adab bernegara juga 3 jawapan sama dengan 3 markah. Keseluruhan adalah 6 markah. Kemudian bahagian B iaitu soalan esei, iaitu 3 faktor utama yang boleh menggugat keamanan negara dan juga 3 faktor yang boleh memberi kesan kepada masyarakat. Sekiranya murid memberikan 3 faktor utama bernilai 3 markah, 3 markah setiap satu jawapan, kemudian 3 faktor yang boleh memberi kesan kepada masyarakat juga 3 markah, dan akhir sekali kita lihat dalam tata bahasa dan juga gaya bahasa ialah 2 markah. Dan akhir sekali semua jawapan berkaitan dengan soalan diterima selagi boleh diterima akal dan juga logik. Yang terakhir adalah soalan yang kedua bernilai 20 markah. Kesan sekiranya umat Islam tidak mengamalkan konsep jihad dalam kehidupan. Sekiranya murid memberikan 5 jawapan sekali dengan huraian mendapat 4 markah, didarabkan dengan 5 jawapan sama dengan 20 markah. Dan sekali lagi semua jawapan berkaitan dengan soalan diterima selagi boleh diterima akal ataupun logik. Sekian sahaja daripada kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.